Selamat berjumpa lagi kita geng dekat episod yang baru. Ini adalah rakit ke-33 dekat area Johor. Sebelum tu, savekan video abang untuk trip Under Your Nest. So, trip kali ni kita nak pergi ke Rakit Warip C yang terletak dekat Perigi Aceh lah. Untuk korang tahu, nak pergi ke Rakit Warip, korang kena tunggu dekat JT Warip bersebelahan dengan jabatan. So, ini adalah suasana dekat area JT. Perjalanan daripada JT hingga ke Rakit mengambil masa 5 hingga 6 minit sebab dia dekat luar muara. Apa-apa pertanyaan mengenai rakit, korang boleh wasabi dekat nombor tentara untuk pertanyaan ataupun booking harga lah untuk rakit Warip. Ini adalah sedikit view dengan pemandangan atas rakit Warip Perigi Aceh lah, okay. So, information tambahan untuk korang dekat atas rakit ni ada satu bilik, ada dapur gas. Selain tu dia juga mempunyai toilet. Selain itu, geng, atas rakit ni yang paling penting adalah air yang dipakai guna. So, owner menyediakan 3 tong air ni untuk korang masak ataupun minum air yang bersih. So, korang jimat-jimat pakai. So, trip kali ni seperti biasa, abang trip 2 hari semalam dekat atas rakit. Abang nak try tengok ada tak hasil abang dekat rakit ni. So, seperti biasa, abang akan main jaring dengan juga bottom kat sini lah. First strike abang dekat rakit Warip adalah ikan kitang saiz tapak tangan daging, ada 300 hingga 400 gram. Abang pakai joran daripada Pioneer Evo 2. Seterusnya abang pun start rancak-rancak lah. Dapat ketam pakai jaring yang kita buat sendiri daging. Kau tengok saiz-saiz ketam dia agak lumayan juga. So sampai malam adalah hasil abang dekat rakit Warip. Ada udang lipan, dapat kat bottom, ada duri, ada gelama. Yang paling rare lah geng. Kau tengok lah pari tu kena kat jaring ketam ni. Ni abang cakap tak nak kumpau, pakailah jaring untuk trip under. So, kalau korang berminat dengan jaring ketam ni, sebab ni adalah jaring ketam kita, kuantiti dia agak terhad. Kalau korang berminat, bolehlah wasabi kat kita. Satu jaring RM18. So, ini adalah hasil abang 2 hari semalam dekat Rakit Warip C. Ada 14 ekor ketam lah, geng. Kau tengok dah berapa kilo dah ni. Bagi korang yang belum follow, jangan lupa follow abang. Kita ada banyak lagi pot rakit yang terletak dekat Johor Bahru. Hopefully korang enjoy dengan video abang. See you guys at the next episode. Bye-bye.